Jom teman saya buat cili crab. Semula kita sediakan bahan kisar. Kita nak buat biji cili kering, rendam dengan air panas suam. Belum kita nak kisar lah. Next, buang kulit dan potong kasar halia. Potong kasar juga bawang putih dan bawang merah dan masukkan ke dalam blender terus. Kita masuk juga cili kering yang kita rendam tadi. Masukkan air sedikit. Kisar sampai lumer. Lama dia payah nak kisar, kita masak air sikit pula. Okey, kisar sampai halus. Terusnya sediakan ketan nipah. Tuang dulu tali, lepas tu buk kaki dan pengepit ni. Asing-asingkan semua supaya mudah kita nak bersih nanti. Letak dalam bekas. Macam ni lah saya letak. Terusnya kita bersihkan kepala dia. Kita cabut dia. Tu kita buai dia sisik-sisik dia. So kita potong kecil-kecil. Next kita bersihlah itik-itik tu dengan air. Saya buat macam ni. Cuci satu persatu. Kalau dia pun saya cuci biar dia ada lendir dia tu. Lendir dia sedap. Itu kita gosok-gosok dengan beru. Lepas tu kita sejak dalam ni. Lepas tu kita ketuk-ketuk lah pengepit. Ketuk kuat nanti pecah. Biar setara ni lah. Ketuk sampai habis. Apa tu masuk dalam penyejak atau cuci biar lalu-lalu ke air macam tu. Tu letak garam, goncang-goncang. Lepas tu ketepikan. Masukkan kuali dan masukkan minyak secukupnya. Masukkan bahan kisar. Masak sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan air pula. Dah pecah minyak kali kedua pula. Dah pecah minyak, masukkan jus lemon. Saya lupa nak rakam. Kacau biar sebati. Masukkan gula dan garam cukupnya. Kacau biar sebati. Masukkan air masak sedikit. Mak macam minyak banyak pula lah. Kita buai minyak dulu. Tak sing minyak banyak sangat. Kita buai minyak. Kita masukkan air asam jawa. Isai secukupnya. Kacau biar sebati. Larutlah ni masukkan air pula. Banyaklah air ketan ni. Untuk kuali. Sampai ketan masak. Tak masak lagi ni. Kita kacau-kacau. Lepas tu tutup. Nampak dah masak. Kita masukkan telur yang telah dikacau. Biar sebati sampailah telur tu masuk. Dulu kita biar telur tu masuk. Masukkan bancuhan tepung jagung. Kacau biar dia sebati pekak. Okay, siap cili crab. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.